Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau Darul Atik, Taman Saujana Kluang. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa berkat damai yang luhur. Di bumi Saujana Kluang yang tercinta, Surau Darul Atik menyimpul cerita. Hari Raya Aidiladha yang mulia kini telah menjelma, membawa bahagia. 17 ekor lembu korban, tanda ketaatan, mengalir ikhlas dalam kesyukuran. Untuk peserta lembu yang keempat, Haji Hussein bin Mustafa, Hajah Jamilah binti Yusuf, Radiyah binti Haji Hussein, Khadijah binti Haji Hussein, Aisyah binti Haji Hussein, Raudah binti Haji Hussein, dan Muhammad Taufik Hidayah bin Imran. Dipersilakan untuk peserta lembu yang keempat, warga Tuan Haji Hussein. Mudah-mudahan dengan amalan ini diterima oleh Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hussein bin Mustafa yang ini mewakilkan kepada ahli jabatan kuasa korban Surau Darul Atik tahun 2026 untuk melaksanakan korban sunat bagi diri saya dan ahli keluarga saya pada tahun ini. Billahi ta'ala. Surau kita, pahala kita, slogan keramat menyatu jiwa. Segala keringat, masa dan tenaga menjadi saksi di akhirat sana. Jazakumullahu khairan katsira, moga Allah terima amalan kita. Tangan yang menghulur, bahu yang memikul, pengerusi, imam dan ahli jawatan kuasa, petugas qaryah berkumpul, bertungkus lumus tiada mengeluh, menzahirkan ukhuwah yang kian utuh. Pengorbanan ini mengajar erti kasih sesama, tulusnya hati, lancar berjalan, penuh keberkatan, kejayaan bersama kita raikan. Surau kita, pahala kita, slogan keramat menyatu jiwa. Segala keringat, masa dan tenaga menjadi saksi di akhirat sana. Jazakumullahu khairan katsira, moga Allah terima amalan kita. Semoga ukhuwah terus terpelihara di bawah rahmat yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin.
ukhuwah terus terpelihara di surau Darul Atiq. Di bumi saujana yang damai, takbir bergema menyentuh nurani, menghimpun hati dalam satu janji, menggapai reda ilahi. 17 ekor lembu dikorbankan, lambang taat penuh keikhlasan. Bukan sekadar darah mengalir di bumi, tetapi pengorbanan yang menyuci hati. Korban mengajar erti memberi, mendahulukan Allah mengatasi diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili semua AJK Surau Darul Atiq dan sama ada yang karya-karya membantu korban kita pada tahun ini. Dan saya dapati semuanya berjalan lancar dan 95% berjaya lah. Dan Alhamdulillah jam 3.05 merupakan jam yang terakhir, lembu yang terakhir kita dapat korbankan. Dan dalam suasana ini saya ingin merakamkan ribu terima kasih lah kepada semua pihak-pihak yang terlibat lah. Sama ada tenaga, makanan, minuman dan sebagainya lah. Sehingga saya dapati pada korban pada ini korban yang amat berjaya. Semuanya berjalan lancar daripada lembu diturunkan sehingga lembu terumbu keadaan terakhir lah. Dan kita jangkakan jam 4 petang kita dapat agih semua kepada pihak-pihak yang berkenaan dah. Jadi sekali lagi lah saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan korban kita pada tahun 2026. InsyaAllah saya tak nafikan ada sesuatu perkara yang perlu ditambah baikkan. InsyaAllah kita akan membuat penambahbaikan pada tahun yang datang, pada tahun 2027 pula. Dan marilah kita berdoa mudah-mudahan tahun depan kita dapat melaksanakan korban lagi. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan tekad yang kuat, kumpulan Taman Saujana berganding bahu, tanpa mengira penat dan waktu, demi menjayakan ibadah mulia dengan semangat kekeluargaan yang nyata. Di sebalik hiruk kerja kurban, tersimpan 1000 nilai pengajaran tentang ikhlas, sabar dan kesatuan, menjadi bekalan sepanjang kehidupan. Surau kita, pahala kita, laungan yang menyatu jiwa.
generasi ke generasi, mekar sebagai amal abadi. Surau kita, pahala kita, kurban membawa 1000 makna. Surau Darul Atik terus bercahaya, menyemai kasih sesama manusia. 17 lembu menjadi saksi, semangat kurban yang tidak terhenti. Di Surau Darul